Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Saya Dr. Hajah Haslina binti Haji Hanafi dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu. Saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Keberkesanan Pentaksiran Formatif dalam meningkatkan penguasaan murid sekolah rendah, satu kajian kes. Kajian ini dilaksanakan kerana terdapat banyak masalah pelaksanaan pentaksiran formatif di dalam bilik darjah yang terdapat di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Yang pertamanya ialah pelaksanaan pentaksiran formatif di bilik darjah masih belum konsisten dan sistematik. Keduanya, beban tugas guru dan kekangan masa pengajaran dan pembelajaran menjejaskan pelaksanaan pentaksiran formatif. Ketiga, maklum balas yang diberikan kepada murid kurang spesifik dan tidak membantu penambahbaikan pembelajaran. Keempat, strategi pentaksiran formatif seperti pentaksiran kendiri, rakan sebaya dan soal jawab berkesan masih kurang diamalkan. Dan yang terakhir, terdapat jurang antara dasar pentaksiran dan pelaksanaan sebenar di sekolah. Walau bagaimanapun, fokus kajian ini lebih kepada bagi mengatasi masalah yang kelima kerana ini adalah kajian KPM pada tahun 2021. Setelah dibuat penelitian, terdapat 5 objektif kajian telah digariskan oleh penyelidik. Yang pertama, mengenal pasti tahap amalan pentaksiran formatif dalam kalangan guru sekolah rendah. Yang kedua, menilai tahap penguasaan murid sekolah rendah dalam pembelajaran. Ketiga, menentukan hubungan antara amalan pentaksiran formatif dengan penguasaan murid. Yang keempat, mengenal pasti keberkesanan pentaksiran formatif dalam meningkatkan penguasaan murid. Dan yang kelima, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh murid dalam melaksanakan pentaksiran formatif. Dan soalan kajiannya pula ialah, yang pertama, apakah tahap amalan pentaksiran formatif dalam kalangan guru sekolah rendah? Yang kedua, apakah tahap penguasaan murid sekolah rendah dalam pembelajaran? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara amalan pentaksiran formatif dengan penguasaan murid? Yang keempat, sejauh manakah pentaksiran formatif berkesan dalam meningkatkan penguasaan murid? Dan yang terakhir, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pentaksiran formatif? Secara keseluruhannya, kajian-kajian dari tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan bahawa pentaksiran formatif pertama, memberikan impak positif terhadap pencapaian dan penguasaan murid. Kedua, bergantung kepada kualiti maklum balas yang diberikan. Ketiga, memerlukan kepelbagaian strategi dan integrasi teknologi. Keempat, berdepan cabaran dari segi pelaksanaan guru. Dan yang kelima, mempunyai potensi besar dalam konteks pendidikan, terutamanya Malaysia. Ini menunjukkan bahawa masih terdapat jurang dari segi pelaksanaan sebenar di bilik darjah yang memerlukan kajian lanjut bagi memastikan pentaksiran formatif dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Kajian ini menggunakan reka bentuk tijauan berbentuk keratan rentas di mana data dikumpulkan pada satu masa tertentu dan populasinya adalah semua guru yang melaksanakan pentaksiran bilik darjah PBD di semua sekolah di daerah Besut dan sampelnya adalah semua guru di sebuah sekolah kajian. Ujian kebolehpercayaan menggunakan analisis Cronbach alpha menunjukkan bahawa instrumen kajian mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi dengan nilai alfa sebanyak 0.872. Menurut Palin, 2020, nilai alfa melebihi 0.70 menunjukkan instrumen mempunyai tahap konsistensi dalaman yang baik dan sesuai digunakan dalam kajian. Ini adalah analisis biodata responden yang terdiri daripada 3 elemen iaitu jantina, umur,
pengalaman dan pernah menghadiri kursus. Kebanyakan responden terdiri daripada cikgu perempuan berbanding cikgu lelaki, iaitu 65.5% merupakan perempuan. Umur pula, kebanyakan cikgu berumur antara 41 tahun ke atas. Dan ini bermaksud bahawa ramai guru-guru yang menjadi responden ini adalah kebanyakannya cikgu-cikgu yang telah lama berkhidmat dalam perkhidmatan. Ketiga ialah pengalaman. Kebanyakan guru mempunyai pengalaman antara 21 hingga 30 tahun. Ini menunjukkan bahawa cikgu-cikgu responden juga merupakan cikgu-cikgu yang sudah berpengalaman dan elemen pernah menghadiri kursus pula. Guru-guru juga kebanyakannya telah menghadiri kursus PBD terutamanya dan pentaksiran formatif amnya. Rumusan tahap yang digunakan untuk kajian ini menurut Majid Konting 2004, Phelan 2020, Creswell 2018, iaitu tahap rendah 1.00 sehingga 2.33, sederhana 3.34 sehingga 3.66 dan tinggi 3.67 hingga 5.00. Analisis soalan kajian yang pertama, apakah tahap amalan pentaksiran formatif dalam kalangan guru sekolah rendah? Min keseluruhan menunjukkan 4.13 iaitu tinggi. Analisis bagi soalan kajian yang kedua, apakah tahap penguasaan murid sekolah rendah dalam pembelajaran? Bagi 8 item, min keseluruhannya adalah 4.06 juga tinggi. Analisis bagi soalan ketiga, adakah terdapat hubungan antara amalan pentaksiran formatif dengan penguasaan murid? Dapatan menunjukkan 0.71 yang menunjukkan bahawa ianya sangat kuat, iaitu memang terdapat hubungan antara amalan pentaksiran formatif dengan penguasaan murid. Soalan kajian keempat, sejauh manakah pentaksiran formatif berkesan dalam meningkatkan penguasaan murid? Min keseluruhannya 4.31 dan tinggi. Soalan kajian kelima, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pentaksiran formatif? Min keseluruhannya 2.83 dan sederhana. Dapatan kajian, secara keseluruhannya, dapatan analisis menunjukkan bahawa tahap persepsi responden terhadap konstruk yang dikaji adalah tinggi dengan nilai min keseluruhan sebanyak 3.89. Nilai median yang konsisten pada skor 4 mengukuhkan lagi bahawa majoriti responden memberikan penilaian positif. Selain itu, sisian piawai yang rendah menunjukkan taburan data yang homogen dan stabil. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa item yang mencatatkan skor sederhana, mencadangkan keperluan penambahbaikan khusus bagi meningkatkan keberkesanan aspek tersebut. Rumusan kajian yang pertama, kajian ini membuktikan bahawa pentaksiran formatif merupakan amalan pedagogi yang berkesan dalam meningkatkan penguasaan murid sekolah rendah. Ini bermakna guru perlu meningkatkan pentaksiran formatif di samping pentaksiran sumatif. Kedua, pelaksanaan pentaksiran formatif yang sistematik, berterusan dan berkualiti bukan sahaja membantu guru membuat keputusan pengajaran dengan lebih tepat, malah meningkatkan penglibatan, motivasi dan pencapaian murid. Ini bermakna pentaksiran formatif yang baik, yang bersistematik dan berkualiti ini sangat penting bukan sahaja membantu murid dari segi penglibatan, motivasi dan pencapaian, tetapi juga membantu guru untuk membuat keputusan atas pengajaran mereka. Ketiga, jadi berdasarkan yang disebutkan di atas, usaha memperkukuhkan kompetensi guru melalui latihan profesional, komuniti pembelajaran profesional PLC,
Bimbingan instruksional serta penggunaan teknologi digital dalam pentaksiran perlu diperkasakan bagi memastikan pelaksanaan pentaksiran formatif menjadi lebih berkesan dan mampan. Maksudnya, semua guru-guru perlu diberikan latihan, perlu diberikan penekanan supaya memperkasakan lagi pentaksiran formatif di dalam bilik darjah. Cadangan untuk kajian lanjutan, pertama memperluaskan saiz dan lokasi sampel kajian, kedua menggunakan pendekatan kajian campuran iaitu mixed method, adanya temu bual dan sebagainya. Ketiga, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pentaksiran formatif. Keempat, menilai keberkesanan intervensi atau latihan profesional. Kelima, mengkaji penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan AI dalam pentaksiran formatif. Dan yang terakhir, mengkaji impak pentaksiran formatif terhadap aspek pembelajaran lain. Sekian, terima kasih.